أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi untuk yang pernah mengikuti siri ini dan untuk yang baru pertama kali menyertai siri tadabbur juzuk amma ini, saya mengucapkan selamat datang dan semoga kebersamaan kita dalam majlis ini secara online ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan malam ni insya-Allah kita akan teruskan siri tadabbur juzuk amma kita dengan surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Insyiqaq. Jadi sebelum kita teruskan, boleh saya tahu ke, kalau boleh reply di komen, siapa yang first time sertai kelas saya untuk tadabbur ni, ataupun ini adalah kali pertama menyertai kelas yang saya buat? Tahu ke? Nak nampak kan? Ada yang first time. Okay. Ramai juga yang first time. Okay. Dekat tepi ni ada ruang untuk send message kalau soalan ataupun nak bertanya, boleh gunakan. Pertama kali, ramai juga pertama kali. Okay, Alhamdulillah. Dan sebabkan ramai pertama kali, mungkin ada yang tak mengenali saya. Jadi saya rasa baik untuk saya perkenalkan dirilah siapa saya. Sebab penting juga bila kita belajar ataupun mendengar sesuatu melibatkan agama dari seseorang, at least kita tahulah background dia apa, dia belajar kat mana, dan apa dia punya kemahiran ataupun bidang dia, supaya kita tahu siapa yang kita ambil maklumat ataupun pengetahuan itu. Jadi secara ringkasnya, nama saya Fakhri. Dari segi latar belakang pelajarannya, dulu saya belajar di Jordan selama 7 tahun, degree dan juga master dalam bidang syariah, sampai tahun 2021, sejak mula daripada 2014 sampai 2021. Dan kalau saya asal dari Terengganu, dan sekarang memang menetap di Selangor lah sejak balik dari Jordan. Dan bidang pengajian saya adalah bidang syariah, tapi dalam masa sama juga saya meluangkan masa untuk mempelajari tafsir daripada seorang guru yang merupakan antara ulama tafsir Jordan dulu, iaitu almarhum Syekh Abdul Salah Khalidi. Saya belajar dengan beliau lama, hampir 7 tahun untuk tafsir saja Quran. Dan bila balik ke Malaysia, saya meneruskanlah menyampaikan apa yang saya belajar daripada beliau. Dan sama juga saya ialah penulis buku. So setakat ini saya ada, kalau masuk buku yang pertama yang dah habis dicetak itu, dah masuk buku yang kelima. Dan saya memang minat dan juga memberikan fokus kepada tadabbur Quran lah. Dan penulisan saya pun sama juga, di media sosial atau di buku. Saya memang menulis tentang Al-Quran. Dan itu kot secara ringkasnya. Selebihnya kita akan lebih kenal dan juga tahu selepas beberapa kelas lah. Bila saya berkongsi mungkin pengalaman-pengalaman waktu belajar dulu dan apa yang saya dapat manfaat sepanjang berada di Jordan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan juga puan-puan, jadi kelas tadabbur juzuk amma ini ialah kelas yang saya adakan untuk kita sama-sama merenungi surah-surah yang kita sudah terbiasa sejak daripada kecil dulu kan, sejak dari zaman kanak-kanak. Yang mana sejak daripada kita kecil, kita dah biasa mendengar surah dalam juzuk amma. Dan mungkin sebagian besar surah itu memang kita dah pun hafal. Dan apabila satu perkara itu kita
sentiasa ataupun sudah terbiasa, kadang-kadang kita tidak meluangkan masa yang cukup atau masa yang sepatutnya untuk kita memahami perkara itu. Dan ini saya rasa penting dalam proses kita untuk memahami agama. Kadang-kadang dalam usaha kita untuk mendalami agama ni, mungkin kita akan suka mencari perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang orang kata apa, dari sudut ilmu dia mungkin nampak gah ataupun nampak macam hebat ataupun nampak bijak dan sebagainya, ataupun intelektual yang mungkin jarang orang bicarakan. Tapi sebenarnya antara cara lain untuk kita mula mendekati agama kita ni ialah kita review semula kefahaman agama kita yang kita dah belajar selama ini. Kalau contohnya solat, kita mulakan balik untuk memahami apa maknanya solat, kenapa kita kena solat. Kita memperdalamkan pengetahuan kita terhadap apa yang kita dah tahu. Kalau solat lah, contoh solat kan. Kalau mana kita dah solat, mungkin dah 30-40 tahun, ataupun 50 tahun, 60 tahun, dah tiba maksanya untuk kita menilai semula tahap solat kita yang kita buat selama ini. Begitu juga dengan Quran. Kita dah baca Quran, kita dah belajar, kita luangkan masa untuk membacanya bila ada waktu, dan bila tiba waktu masa bulan Ramadan, kita baca. Dan sampai masanya untuk kita kembali melihat apa yang kita baca. Kenapa Allah SWT meletakkan di hujung Quran surah-surah yang pendek, surah-surah yang sifat dia ialah surah yang memberikan banyak pengajaran ataupun peringatan tentang akidah. Dan kita kena kembali semula kepada asas itu. Dan saya rasa ini perkara yang pentinglah untuk kita sentiasa ingat bila kita merenungi surah Juzul Amma ini, ialah kita nak memahami semula apa yang Allah sampaikan kepada umat Islam yang terawal dulu, ketika mana mereka berada di Mekah. Ketika mana mereka baru menjadi umat yang membawa ataupun menanggung risalah, apa yang Allah sampaikan kepada mereka, apa yang Allah nak mereka tahu, apa keadaan masyarakat pada waktu itu. Dan kita cuba kaitkan pula lah dengan kehidupan kita sekarang. Adakah jauh beza dulu dengan sekarang, ataupun sebenarnya masalah-masalah yang pernah ada dulu pada zaman awal Islam dulu sebenarnya sekarang ini pun ada sudut kelalaiannya, dari sudut mengejar dunia, dari sudut mengabaikan hak Allah SWT dan sebagainya. Sebenarnya ada pada zaman kita, dan surah Juzul Amma ini datang untuk merawat ataupun menegur perkara itu. Jadi itu sekadar ringkaslah kenapa kita bersama-sama pada malam ni dalam tadabbur Juzul Amma, surah Al-Insyiqaq. Kita nak memahami semula dan juga nak kembali semula melihat apa yang pernah Allah sampaikan kepada para sahabat yang menerima wahyu dulu, dan bagaimana Quran yang turun selama 1400 tahun dulu, lebih dari 1400 tahun, masih lagi relevan dengan kehidupan kita, masih lagi berbicara tentang perkara yang sama. Dan itu yang perkara yang menarik lah. Walaupun berubah generasi manusia, datang manusia yang baru di tempat yang beza, tapi sebenarnya masalah yang manusia lalui itu sebenarnya sama. Kalau dulu orang sedih, orang takut, orang marah, sekarang ni pun emosi itu masih lagi ada lagi kan. Begitu juga dengan masalah-masalah lain, masih lagi berulang, mungkin dalam bentuk yang berbeza, tetapi Quran sudah pun memberikan isyaratnya kepada kita untuk kita ambil manfaat. Jadi malam ni kita akan merenungi surah Al-Insyiqaq. Jadi saya akan mulakan dengan membaca surah ni. Kalau dalam mushafnya boleh buka di muka surat 589. Kenapa saya mulakan dengan tilawah? Sebab saya rasa antara perkara yang kita perlu utamakan dalam kita nak memahami Quran ialah kita kena mendengar bacaan Quran itu. Kita kena baca. Tilawah ialah perkara yang pertama. Step yang pertama untuk kita memahami Al-Quran adalah kita membaca Quran. Dan kita mendengar bunyi Al-Quran. Kita baca surah dalam Juzul Amma ni, kita akan dapati surah-surah ni sebenarnya dia ada rentak yang hampir sama. Dia ada bunyi dia. Dia ada pemilihan perkataan yang istimewa, yang berulang. Dan itu adalah perkara yang memang disengajakan. Yang mana Juzul Amma ialah surah yang datang untuk membetulkan dan juga datang untuk memperingatkan manusia yang sedang lalai pada zaman itu, pada zaman awal Islam. Itu adalah fasa yang paling gelap dalam sejarah manusia. Tidak ada wahyu sudah lama, dan hanya beberapa
golongan sahaja yang masih kekal di atas akidah yang suci, yang bersih daripada syirik. Dan surah ini datang, dan juga juz Amma ini datang sebagai surah yang terawal untuk mengetuk dan juga untuk mengejutkan manusia-manusia yang sedang lalai itu. Dan saya cadangkan juga untuk sahabat-sahabat sekalian untuk sama-sama mendengar bahagian pertama Tadabbur Juz Amma ni. Saya ada buat satu siri iaitu pengenalan tentang Juz Amma. Sebenarnya dalam Juz Amma ni ada apa? Apa tema-tema utamanya? Dan juga apa mesej-mesej utamanya dan apa yang nak dicapai oleh Juz Amma ini. Ada dalam playlist yang saya kongsikan. Kat situ akan ada satu pengenalan Juz Amma untuk kita sama-sama faham Juz Amma ni tentang apa. Baiklah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Sadaqallahul Azim. Jadi itulah surah Al-Insyiqaq, surah yang ke-84 mengikut turutan mushaf dan ada 25 ayat dalam surah ini. Jadi surah ini, sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan juga puan-puan, ialah surah yang diturunkan di Mekah ataupun kita namakan sebagai surah Makkiyah. Makkiyah ini ialah surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Jadi ada dua pembahagian surah lah. Ada yang surah dinamakan sebagai Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah, dan ada surah yang turun selepas hijrah, iaitu dinamakan sebagai surah Madaniyah. Madaniyah ni bermaksud surah yang diturunkan di Madinah ketika mana Nabi Muhammad SAW telah berhijrah ke Madinah. Jadi surah ini termasuk dalam surah Makkiyah. Dan nama surah ini ialah surah Al-Insyiqaq. Kata Al-Imam Ibn Ashur rahimahullah, surah ini adalah dinamakan daripada zaman sahabat dulu, dinamakan sebagai surah Al-Insyiqaq. Dan antara nama yang lain juga untuk surah ini adalah dinamakan surah Idza as-samaa'u insyaqqat, iaitu berdasarkan ataupun bersumberkan daripada ayat yang pertama. Jadi ada dua nama lah, Al-Insyiqaq dan juga Idza as-samaa'u insyaqqat. Dua nama. Dan kata Al-Imam Ibn Ashur rahimahullah dalam tafsir beliau, surah ini ialah surah Makkiyatun bil-ittifaq. Sepakat dalam kalangan ulama tafsir, surah ini adalah surah yang diturunkan di Mekah. Tidak ada sebarang perbezaan pendapat dalam kalangan ulama yang surah ini diturunkan di Mekah. Dan ini berbeza, pada kelas yang lalu kita tengok surah Al-Mutaffifin kan. Surah Al-Mutaffifin ada khilaf dalam kalangan ulama,
Ada yang pandangan surah itu turun di Mekah, ada yang memandangkan surah itu turun di Madinah. Dan pendapat apa yang paling kuat, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah, pendapat yang paling kuat adalah surah Al-Mutaffifin, surah yang lepas yang kita dah tadabbur pada minggu lepas. Surah itu turun pada fasa akhir dalam dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah. Itu surah Al-Mutaffifin. Ada khilaf, ada yang kata Makkiyah, iaitu turun sebelum hijrah, dan ada yang kata Madaniyah, iaitu turun selepas hijrah. Berbeza dengan surah Al-Insyiqaq ini, surah ini bil ittifaq, iaitu dengan kesepakatan para ulama, turun di Mekah. Okay. Dan saya akan bacakan daripada buku saya, Kunci Tadabbur 30 Juz Al-Quran, dan kita akan huraikan dengan lebih mendalam selepas daripada ni lah. Okay. Saya tulis dalam buku ni dalam jilid yang kedua, boleh buka muka surat 7 atau 15. Ada pengenalan tentang surah Al-Insyiqaq dan juga ada pembahagian ataupun kelompok-kelompok ayat yang ada dalam surah ini. Jadi dinamakan surah ini Al-Insyiqaq, keterbelahan. Itu maksud Al-Insyiqaq. Kerana ia adalah tanda-tanda berlakunya hari kiamat. Yang mana dalam ayat yang pertama kita baca idza sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Dan itu adalah tanda kepada berlakunya hari akhirat. Surah Al-Insyiqaq ialah surah yang dibuka dengan gambaran langit terbelah dan bumi terhampar dalam kepatuhan penuh kepada perintah Allah sebagai pengenalan kepada hakikat bahawa setiap manusia sedang menuju kepada Tuhannya dan pasti akan menemuinya. Jadi surah Al-Insyiqaq, kalau tengok pada permulaan ayat ni kan, bermula pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, semua ni menceritakan tentang peristiwa yang akan berlaku pada hari akhirat, iaitu langit terbelah dan juga bumi diratakan dan juga bumi mengeluarkan sekali isinya. Dan permulaan ini tujuan dia adalah sebagai pengenalan ataupun sebagai peringatan kepada satu hakikat, iaitu selepas berlaku semua ni, itu adalah waktunya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada ayat yang ke-6 Allah sebut apa? Ya ayuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Selepas berlakunya peristiwa kehancuran dunia itu adalah waktunya yang manusia akan benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima balasan mereka. Surah ini menegaskan pembahagian manusia pada hari akhirat antara yang menerima kitab dengan tangan kanan lalu melalui hisab yang mudah, dengan golongan yang menerima dari belakang lalu berdepan penyesalan dan juga azab. Dan surah ini membawa kita untuk melihat apa yang akan berlaku selepas pertemuan dengan Allah, iaitu akan ada dua golongan. Golongan pertama ialah yang menerima kitab amalan, yang ada catatan amalan itu dengan tangan kanan mereka, dan mereka akan melalui proses hisab, iaitu proses pertimbangan amal dengan sangat mudah, dengan tanpa sebarang tanpa sebarang kesusahan, dan mereka akan menerima perakhiran yang baik. Dan satu lagi golongan ialah yang menerima catatan amal tu dari belakang nak menunjukkan kehinaan mereka, dan mereka akan menerima penyesalan dan juga azab. Surah ini turut mengajak manusia memerhati tanda-tanda seperti cahaya senja, malam dan bulan sebagai isyarat bahawa kehidupan bergerak dari satu keadaan ke keadaan lain menurut ketentuan Allah. Dalam surah ini juga Allah SWT bersumpah dengan cahaya pada waktu maghrib, dan juga Allah bersumpah dengan beberapa perkara lagi yang melibatkan alam, yang mana alam itu ada perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dan itu adalah isyarat bahawa manusia yang akan sentiasa melalui keadaan yang berbeza-beza mengikut apa yang Allah SWT tentukan. Dan penutup surah ini pula mempersoalkan keengganan manusia untuk beriman walaupun peringatan telah jelas, serta menegaskan balasan bagi yang kufur dan ganjaran yang berterusan bagi yang beriman dan juga beramal soleh. Serta dibawakan bukti ataupun peringatan daripada peristiwa alam semesta, kejadian alam semesta. Surah ini mempersoalkan dengan penuh keheranan, kenapa masih ada manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan peringatan itu sangat jelas. Dan akhirnya surah ini menegaskan balasan bagi orang yang kufur
dan ganjaran yang berterusan bagi orang yang beriman dan juga beramal soleh. Itu secara umumnya kita kata flow surah ni lah, daripada awal sampai akhir ada apa. Kalau kita lihat secara kelompoknya, kita akan dapati surah ni boleh dibahagikan kepada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Dalam buku saya, dalam buku surat 7 atau 16, saya ada sebutkan pembahagian ni. Saya akan bacakan dan saya akan huraikan nanti. Jadi surah ni kalau kita lihat secara kelompoknya, dia ada 5 topik lah, atau 5 bahagian yang saling berkait antara satu sama lain dan mengikut ayat daripada awal sampai akhir. Yang mana kelompok yang pertama, ayat 1 hingga 5 ialah Allah SWT memberitahu kepada kita apa yang akan berlaku ketika mana berlakunya hari akhirat, perubahan alam dan isyarat kepada hari kebangkitan. Dan ini adalah pendahuluan kepada hakikat bahawa manusia juga pasti akan dibangkitkan dan berhadapan dengan Tuhan. Itu ayat 1 hingga 5. Apabila Allah menghendaki dunia ini berakhir, langit akan terbelah, manakala bumi akan diratakan dan mengeluarkan segala isi yang tersimpan di perutnya sehingga kosong dalam tanah. Kedua-duanya tunduk patuh sepenuhnya kepada kehendak Allah SWT. Bumi dan juga langit sama-sama tunduk dan juga patuh kepada Allah. Dan perubahan besar alam semesta ini sebenarnya menjadi pendahuluan kepada hakikat. Allah nak bawa kita kepada hakikat yang mana manusia juga pasti akan dibangkitkan dan berhadapan dengan Tuhan. So itu bahagian pertama, iaitu ayat 1 hingga 5. So kita akan go through satu persatu dan kita akan tengok apa sebenarnya yang ada dalam surah ini. Jadi kalau saya terlalu laju ataupun ada apa-apa yang tak jelas, boleh beritahu, saya akan ulang sampai insyaAllah semua faham insyaAllah. Jadi kita akan mulakan untuk bahagian yang pertama, ayat 1 hingga 5. Kita dah tengok secara umumnya apa yang ada dalam surah ini. Satu perkara lagi yang penting adalah apa tema besar surah ini yang merangkumi ataupun yang menjadi fokus untuk surah ini. Apa temanya? Kata Syekh Dr. Jassim Auda dalam tafsir beliau At-Tafsir Al-Maqasidi, mana kitab At-Tafsir Al-Maqasidi ini penting sebab Syekh Jassim Auda, hafizahullah, semoga Allah memelihara beliau menafsirkan Al-Quran ini dengan melihat kepada keseluruhan ayat dan mengeluarkan apakah tema ataupun tujuan utama surah itu. Kata beliau, dalam tafsir beliau At-Tafsir Al-Maqasidi, apa tema utama surah ini yang mengikat ataupun menghimpunkan semua ayat yang ada dalam surah Al-Insyiqaq yang sebanyak 25 ayat ini. Kata beliau, tema dia adalah, atau tujuan utama surah ini adalah Al-Iman wa Amalus Salih, Al-Iman wa Amalus Salihat tahassuban liyawmil qiyamah. Kata beliau, tema surah ini adalah iman dan juga amal soleh ialah bekalan untuk menghadapi hari kiamat. Dan kalau kita melihat kepada keseluruhan surah ni daripada awal sampai akhir, kita akan faham yang mana tujuan surah ini bukanlah semata-mata nak memberitahu kita bahawa kiamat itu akan berlaku. Itu bukan tujuan surah ini, semata-mata nak beritahu kita kiamat akan berlaku. Tujuan dia adalah, so kita lihat pada awal sampai akhir tadi kan, kita akan nampak nanti yang sebenarnya tujuan dia adalah supaya manusia ni memilih iman dan juga berbuat amal soleh sebagai persediaan sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah memulakan surah ini dengan peristiwa yang akan berlaku pada hari akhirat yang menakutkan? Tujuan dia bukanlah nak beritahu tentang kiamat semata. Tujuan dia lah untuk kita sedar yang mana kita ni kena memilih keimanan, kena beriman dan kena beramal soleh sebagai persediaan sebelum bertemu dengan Allah SWT. Jadi itu tujuan utama surah ini. Dan kita akan dapat lihat nanti dalam keseluruhan flow surah ni, semuanya membawa kepada persediaan sebelum bertemu dengan Allah SWT. Ayat 1 hingga 5 yang kita akan go through satu-satu nanti. Alam ni tunduk sepenuhnya pada Allah pada hari kiamat, langit dan juga bumi. Ayat yang ke-6, manusia semua sedang bergerak menuju pada Allah sama ada sedar atau tidak. Kalau ayat 7 hingga 15, dua destinasi manusia berdasarkan apa yang diusahakan. Ada yang berada di syurga, ada yang berada di neraka. Ayat 16 hingga 19, Allah bersumpah bahawa perubahan demi perubahan, tabaqan an tabaq, adalah sunnatullah yang pasti akan berlaku. Yang mana dalam dunia ni adalah dunia yang sentiasa berubah, sentiasa bergerak ke satu arah, yang mana penghujung dia adalah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada bahagian yang terakhir, ayat 20 hingga 25, setelah Allah dah berikan semua bukti, kenapa masih ada orang tidak beriman?
dan Allah SWT berikan janji untuk orang janji azab untuk orang mendusta, yang mendustakan hari akhirat, dan Allah berikan pahala yang tidak pernah putus kepada orang yang beriman dan juga beramal soleh. Jadi nak sampai ke hujung surah ini, akhirnya kita sampai kepada kesimpulan yang kita kena buat persiapan dengan iman dan juga amal soleh sebagai persediaan untuk kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita baca surah ni, jangan kita baca semata-mata hanya gambaran tentang hari kiamat. Kita kena melihat surah ni sebagai satu journey, perjalanan untuk manusia di dunia ini, di mana kita bermula dan di mana kita akan berakhir. Okay. Okay. Pertama, kita akan tengok bahagian pertama, iaitu ayat 1 hingga 5, di mana Allah ceritakan tentang perubahan alam dan juga isyarat kepada hari kebangkitan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, "Idza as-samaa'u syaqqat", apabila langit terbelah. Okay, jadi ini ayat pertama, "Idza as-samaa'u syaqqat", apabila langit terbelah. Dan di sini kita dapat lihat satu perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah ini dengan menyebutkan apa yang pasti akan berlaku pada hari akhirat. Okay. Kata para ulama tafsir, antaranya Ibnu Ashur dan juga ulama yang lain, surah ini dimulakan dengan idza kan? Kita mulakan dengan idza. Idza ni bermaksud apabila. Dalam bahasa Arab kita boleh mulakan dengan idza dan juga kita boleh mulakan dengan in. In tu jika. So apa perbezaannya kalau dimulakan dengan idza dan juga dimulakan dengan in? Kalau idza jika, apabila. Kalau in jika. Okay, sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, dalam bahasa Arab, kalimah idza digunakan untuk perkara pada masa depan yang pasti akan berlaku. Idza. Idza dalam bahasa Arab digunakan untuk perkara pada masa depan yang pasti akan berlaku. Berbeza dengan in. Okay. In, jika. Dia adalah kemungkinan. Ataupun kalau. Kalau, itulah perkara yang mungkin. Mungkin berlaku, mungkin tidak berlaku. Contohnya, kita saya sebut, in ja'a Zaidun. Kalau Zaid datang. Itu masih kemungkinan. Boleh jadi datang, boleh jadi tak datang. Tapi kalau saya sebut, idza ja'a Zaidun, apabila Zaid datang, bermaksud, mesti dia akan datang. Jadi bila Allah mulakan ayat ini dengan idza as-samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah, bermaksud suatu hari nanti langit ni pasti akan terbelah. Bukan mungkin akan terbelah. Nak menunjukkan perkara ni pasti akan berlaku, maka digunakan idza. Idza as-samaa'u syaqqat. Okey, nampak kenapa dimulakan dengan idza? Idza as-samaa'u syaqqat, sebab idza ni nak menunjukkan perkara tu pasti akan berlaku walaupun lambat lagi di masa hadapan. Bila Allah mulakan dengan idza as-samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah. Apabila langit terbelah. Bukan jika langit terbelah. Jika tu kemungkinan berjadi berlaku dan berjadi tak berlaku. Tapi bila guna idza, ini bermaksud perkara tu pasti akan berlaku walaupun di masa hadapan. Okay, jadi sejak daripada permulaan surah ni lagi, Allah sedang menafikan sebarang keraguan terhadap hari kiamat. Tidak ada keraguan pada hari kiamat. Pasti akan berlaku suatu hari nanti. Okay. Kata Imam Ibn Ashur, bila kita lihat kepada permulaan surah ni, kata Imam Ibn Ashur, sebenarnya permulaan ayat kalau ikut susunannya yang asal adalah dia bermula pada ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ini sebenarnya kalau mengikut struktur dalam bahasa Arab, ayat yang ke-6 ini adalah permulaan untuk ayat. Sebab dia adalah ayat lengkap. Sebab idza as-samaa'u syaqqat, dan sehingga ayat yang ke-5 dia adalah ayat yang sebenarnya tidak sampai lagi kepada apa yang nak disampaikan. Dia masih lagi dalam bentuk sumpah ataupun tergantung. Dan sebenarnya kalau ikut struktur dalam bahasa Arab, kata Imam Ibn Ashur, sebenarnya dia bermula dengan ayat 6. Saya cuba pemudahkanlah perbahasannya, sebenarnya dia ada bahasan yang lebih mendalam lagi. Tapi kenapa dibawa ataupun didahulukan permulaan tentang hari kiamat ni? Tujuan dia adalah untuk menimbulkan rasa gerun dan juga nak membina ketegangan sebelum sampai kepada mesej yang utama.
Kalau mula terus dengan ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, dia tidak ada sebarang penegasan ataupun tidak ada sebarang yang urgent, yang penting nak disampaikan. Tapi bila Allah mulakan dengan pecahnya langit, dengan ratanya bumi, seolah-olah jiwa manusia tu perlu digoncang terlebih dahulu, barulah dia boleh dengar tentang hakikat diri dia sendiri kan. Kenapa dimulakan dengan permulaan seperti ini tentang hari akhirat adalah manusia perlu digoncangkan jiwa dia dulu, dikejutkan, disedarkan, barulah dia boleh lihat hakikat diri dia yang sedang berpenat lelah untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dimulakan dengan idza as-sama'u insyaqqat, dan juga sampailah ayat yang kelima yang cerita tentang kehancuran dunia. Okey. Satu lagi ialah di sini menariknya dari sudut bahasanya adalah bila Allah SWT menggunakan idza dalam bahasa Arab, saya sebut tadi ialah digunakan untuk masa depan kan. Dan selalunya idza ni digunakan dengan kata kerja yang bersifat present tense. Selalunya idza digunakan untuk, sebabkan dia adalah perkara yang akan berlaku di masa akan datang, maka dia akan menggunakan selalunya ialah kata kerja yang bersifat present tense, present and continuous. Tapi dalam ayat ni, kita lihat pada ayat pertama ni, idza as-sama'u insyaqqat. Kalimah insyaqqat dalam bahasa Arab di sini, ini adalah bentuk past tense, fi'il madhi. Kenapa digunakan fi'il madhi ataupun past tense itu pada kalimah yang sepatutnya menggunakan fi'il mudhari'? Kenapa? Mungkin ni saya rasa ada yang pertama kali dengar perbahasan macam ni kan. So ni perbahasan sudut bahasa lah, untuk kita menghargai keindahan bahasa Al-Quran dan betapa Allah SWT sangatlah terperinci dan sangatlah detail dalam pemilihan kalimah, sampaikan setiap huruf, setiap baris, setiap pemilihan kalimah tu ada tujuannya. Jadi saya nak membawa semua untuk kita, memang susah sikit bahasa-bahasa ni, memang agak tricky, tapi bila kita dengar, insyaAllah kita akan semakin menghargai bahasa Arab dan juga semakin menghargai Quran. Kalau saya cuba bawa juga bahasan bahasa ni, mungkin agak sedikit membosankan, tapi saya cuba untuk memudahkan pemahamannya. Okay, saya ulang balik. Idza dalam bahasa Arab digunakan untuk sesuatu yang bersifat di masa hadapan yang akan datang. Dan sepatutnya dia kena guna fi'il mudhari' ataupun present and continuous tense. Idza as-sama'u yanshaqqat, ketika apabila langit sedang terbelah. Tapi kenapa digunakan fi'il madhi, iaitu past tense? Tujuan dia adalah, kata Imam Ibn Ashur, ila tahaqquqi wuqu'i, nak menunjukkan perkara itu pasti akan berlaku, tak diragui sama sekali akhirat akan berlaku, maka Allah menggunakan kata kerja yang sepatutnya untuk perkara yang dah berlalu. Nampak Kenapa untuk hari akhirat? Bukan ayat ni, bukan surah ni saja, dah banyak tempat Allah menggunakan kalimah, maknanya adalah dalam bentuk past tense. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum dalam surah Al-Hajj. Sudah dekat perhitungan manusia. Kenapa guna iqtaraba? Iqtaraba itu juga fi'il madhi kan. Sedangkan tak berlaku lagi hari akhirat. Nak menunjukkan pastinya akan berlaku, seolah perkara itu dah berlaku pun, maka digunakan fi'il madhi. Ini keindahan dari sudut bahasa Arab. Jadi apa yang saya bersimpukan dari ayat pertama ini, yang pertama ialah kita lihat ayat pertama ni memang kita dah pun yakin dan juga tidak ada sebarang keraguan lagi ada akhirat itu akan berlaku. Idza yang pertama yang digunakan untuk satu yang pasti akan berlaku, dan kemudian adanya fi'il madhi past tense untuk sesuatu yang belum lagi berlaku, iaitu ada akhirat, tapi digunakan kalimah ini. Tujuan dia untuk menunjukkan pasti akan berlaku dalam ilmu Allah SWT. Allah dah tahu dan pasti akan berlaku walaupun manusia belum melihatnya. Okay. Dan apa maksud insyaqqat? Insyaqqat bermaksud yuridullah syaqqaha fansyaqqat. Allah berkehendak atau Allah ingin langit itu terbelah, maka ia akan terbelah. Sebab langit ni adalah satu perkara yang kita saksikan setiap hari, yang tengok setiap hari. Langit adalah satu ciptaan yang teguh, yang sentiasa berada di atas, yang sentiasa nampak kuat, stabil. Tapi bila berlaku hari akhirat, hancurnya dunia,
semuanya akan hancur dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat pertama. Idza as-sama'u insyaqqat. Dan kemudian wa adinat li rabbiha wa huqqat. Serta mematuhi perintah Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Kalimah adinat di sini bermaksud istama'at. Istama'at maksudnya mendengar. Tapi bukan mendengar seperti manusia. Ini adalah kiasan tentang keadaan langit yang menerima dan terkesan dengan perintah Allah lalu ia terbelah. Adinat dalam bahasa Arab digunakan untuk mendengar, tapi yang dimaksudkan di sini ialah dari sudut kiasannya, yang mana langit ni bila langit menerima perintah daripada Allah SWT untuk terbelah, maka ia dengar perintah itu dan ia akhirnya terbelah. Itu adinat. Okay. Dan kemudian Allah sebut apa? Wa adinat li rabbiha. Dan langit itu patuh perintah Tuhannya, dengar perintah Tuhannya. Kenapa digunakan Rabb, iaitu Tuhan di sini? Di sini nak menunjukkan betapa langit yang begitu besar ciptaannya. Langit itu sebenarnya dia ada Rabb, iaitu Tuhan yang mengatur, yang mentadbir, yang menguruskan keadaan langit itu. Maksudnya langit ni, alam semesta ni, Allah cipta ni bukan makhluk yang bebas, yang boleh berkehendak sendiri ataupun tidak ada sebarang, tidak ada sesuatu yang mengawalnya. Bila Allah kata wa'adinat li rabbiha, maksudnya langit yang manusia kagum selama mereka hidup ni, sebenarnya langit itu sebenarnya di bawah perintah dan juga di bawah penjagaan Allah SWT, dan memang sepatutnya langit mendengar perintah Allah supaya ia pecah ataupun supaya dia terbelah. Jadi langit yang begitu besar pun taat. Jadi manusia yang kecil yang dibandingkan dengan langit yang lagi besar, seolah-olah bebas daripada perintah Tuhan. Betul. Bagi kita akhirat belum berlaku, tapi Allah Maha tahu dan Maha melihat itu berlaku. Masa bagi kita dan Allah beza betul. Allah tak terikat dengan masa. Kita manusia terikat dengan masa, dan ilmu Allah SWT, semua perkara telah pun berlaku ataupun telah pun Allah tahu SWT daripada awal sampai ke akhirnya. Dia kenapa digunakan fa'il madhi? Pertama ialah memang nak menunjukkan keagungan ilmu Allah yang tahu semua perkara. Yang kedua adalah nak menunjukkan perkara itu pasti akan berlaku. Okay, wa adinat li rabbiha wa huqqat. Serta mematuhi perintah Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Kemudian wa idzal ardu muddat. Dan apabila bumi diratakan. Kata Imam Ibn Ashur, dalam ayat ni ada susunan tak dengar. Orang lain macam mana, tak dengar ke suara? Saya nampak mic saya okey. Ya, okey. Okay, dengar okay, semua dengar. Okey. Terima kasih. Sekat-sekat. Saya setakat saya punya ni tak ada masalah internet lagi lah setakat ni. Okay. Setakat ni saya tak ada masalah internet lagi. Mungkin kena check internet masing-masing kalau siapa yang tersekat tu. Line tak okey kan? Okay, saya sambung. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Okay. Dan apa maksud wa idzal ardu muddat? Kalimah muddat ialah bermaksud bumi ni dibentangkan. Dan ada beberapa kemungkinan makna lah menurut Imam Ibn Ashur. Yang pertama ialah gunung-gunung dihapuskan. Bila berlaku hari akhirat, bumi dibentangkan semula untuk peristiwa hisab di hari akhirat. Tidak ada gunung di atas bumi yang baru yang akan berlakunya peristiwa hisab di hari akhirat, dan bumi ini akan dibentangkan dengan serata-ratanya. Itu antara maksud disebutkan oleh Imam Ibn Ashur. Yang kedua adalah ayyakuna nashi'an an ittisa'i
masahati dhahiriha bitashaqqiha bizilzal. Yang kedua adalah bumi dibentangkan ini maksudnya bumi ni meluas akibat retakan dan juga gempa bumi yang berlaku. Itu antara maknanya. Yang mana maksud muddat sini adalah disebabkan gempa bumi yang berlaku pada hari akhirat, bumi ni seolah-olahnya semakin meluas disebabkan oleh retakan dan juga gempa bumi. Itu antara maksudnya lah. Antara maksud yang lain adalah ayyuzala takwiruha bitamaddudi jismiha. Bentuk muka bumi ni berubah daripada keadaan asalnya. Bagaimana? Wallahu a'lam bissawab. Tapi semua ni menunjukkan bahawa apabila berlakunya peristiwa hari kiamat, sistem yang ada sekarang yang menjaga bumi daripada hancur, semuanya akan runtuh. Sama ada graviti ke kestabilannya, semuanya akan berubah. Dan hidup kita yang kita rasa stabil sekarang ni di atas muka bumi ni hanya stabil kerana Allah yang sedang menahannya. Sebab apa? Sebab bila berlakunya hari kiamat, bumi ni Allah SWT akan lepaskan gegarannya. Setiap hari sebenarnya bumi ni sedang bergegar kan, sedang bergerak. Yang kelajuan yang sangat laju kan. Saya lupa berapa kelajuan bumi ni bila berputar. Tapi Allah yang menjaga bumi daripada bergegar. Dan hidup yang kita rasa stabil sekarang ni hanya kerana Allah saja yang menahan bumi ni daripada bergegar. Dan bila berlaku peristiwa kiamat, antara perkara yang akan berlaku di bumi lah, bumi ni akan retak, akan pecah, akan hancur. Dan itu akan menghilangkan segala ilusi yang kita rasa tentang kestabilan hidup ni kan. Dia sebut tentang kestabilan hidup, macam-macam lah definisi orang berikan kan. Tapi pada akhirnya, hidup yang kita rasa stabil itu hanya kerana Allah yang menahan bumi daripada bergegar. Allah yang menahan langit daripada pecah. Bila tiba masanya, segala kestabilan itu akan hilang dan dunia ini akan hancur dan tidak sama seperti yang kita kenal. Okay, itu ayat yang ketiga kan. Wa idzal ardu muddat. Kemudian, apa yang berlaku pada bumi lagi pada hari itu? Wa alqat ma fiha wa takhallat. Semua yang datang dalam bentuk fi'il madhiyan. Alqat fi'il madhi, takhallat fi'il madhi. Dan bumi akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya sehingga dia menjadi kosong. Semua benda yang berada dalam perut bumi semua dikeluarkan. Antara maksudnya di sini adalah dikeluarkan gunung berapi, batu-batu yang besar, keluarnya mata air yang meletus sehingga berlakunya banjir, dan berlakunya kekosongan dalam perut bumi ni maksudnya segala isi yang ada dalam perut bumi ni semua dikeluarkan. Apa sahaja bumi simpan dalam tanahnya semua dikeluarkan. Begitu juga jasad-jasad manusia yang ada. Bahkan apa yang disembunyikan dalam diri pun akan dikeluarkan pada hari itu. Takhallat di sini selain bermaksudnya adalah bumi akan mengeluarkan segala yang ada dalam perutnya dan tanahnya. Begitu juga manusia kan. Apa yang disembunyikan dalam diri semuanya akan terkeluar pada hari itu. Semua akan nampak dan juga dapat dilihat. Dan apa kata Allah SWT? Mengulang ayat yang sama tadi, wa adinat rabbiha wa huqqat. Bumi ini mendengar perintah Tuhannya dan memang ia patut berbuat begitu. Sebab apa? Sebab itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Langit tunduk dan bumi juga tunduk. Kedua-duanya tidak melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita boleh faham di sini adalah pada ayat 1 hingga 5 ni adalah seluruh alam ini sebenarnya sedang patuh secara fitrahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi, langit dan segala yang berada sekeliling kita sedang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah kalau kita memilih untuk berbuat keburukan ataupun memilih untuk membuat kekufuran, sebenarnya kita sedang bercanggah ataupun menjadi terasing daripada sekeliling kita. Pasal tak bila kita buat dosa, buat kejahatan, kita tak rasa tenang, kita rasa serabut, kita rasa marah, kita rasa kosong, kita rasa macam nak tak tenang kan. Tapi bila kita dekatkan diri dengan Allah, solat, baca Quran, buat kebaikan, kita rasa tenang. Sebab apa? Sebab kita align diri kita dengan alam sekeliling kita ni sebenarnya sedang patuh kepada Allah. Bayangkan kalau kita ingkar pada perintah Allah SWT, kita sahaja yang ingkar. Sedangkan langit, bumi, matahari, makhluk-makhluk lain semuanya tunduk pada Allah SWT. Sebab itulah bila kita buat satu perkara yang buruk atau perkara yang jahat, itu akan memberikan rasa tidak tenang pada diri kita sebab kita dah tak sama dengan makhluk-makhluk lain yang sedang
tunduk kepada Allah SWT, sudah patuh kepada Allah SWT. Nafsu kita tu. Okey, itu ayat 1 hingga 5. Okey, selepas Allah SWT dah jelaskan perubahan ataupun kehancuran yang akan berlaku pada hari akhirat, pada hari kiamat, pada hari langit terbelah, bumi juga diratakan, kita dibawa pada bahagian seterusnya, itu ayat 6 hingga 9, tentang kepastian pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana manusia diingatkan bahawa sepanjang hidup di dunia, walau apa saja perbuatan mereka, mereka sedang bergerak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti akan menemuinya. Bagi golongan beriman yang menerima buku catatan amal menggunakan tangan kanan, mereka akan melalui proses hisab yang mudah, lalu kembali kepada keluarga mereka di syurga dalam keadaan yang sangat bahagia. Jadi mula pada ayat 6 sehingga ayat ke-9, barulah kita masuk ke mesej utama atau tujuan utama kenapa Allah SWT peringatkan kita tentang hari akhirat pada permulaan tadi. Seperti saya sebutkan tadi, jiwa manusia ni perlu digoncangkan dulu, barulah dia boleh lihat hakikat diri dia. Kalaulah surah ni dimulakan terus dengan ayat yang ke-6, kita mungkin tak berikan perhatian sangat kan. Bagi kita tak dikejutkan lagi dengan hakikat yang akan berlaku suatu hari nanti waktu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat ke-6 ni bermulalah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang hakikat diri kita. Apa kata Allah pada ayat ke-6? Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sentiasa berpenat lelah menjalankan keadaan hidupmu dengan sedaya upayamu hinggalah engkau kembali kepada Tuhanmu. Famulaqih. Kemudian engkau tetap akan menemui balasan apa yang engkau telah usahakan, itu tercatat semuanya. Okay, jadi pada ayat yang ke-6 ni, ini adalah mesej utama yang ada pada surah ini, yang mana nak menyedarkan kita tentang hakikat diri kita. Yeah. Pada ayat 1 hingga 5 tadi, kita dengar tentang langit, tentang bumi, dan tiba-tiba pada ayat ke-6 ni, Allah tinggalkan semua perbicaraan tentang alam tadi tu dan Allah berikan fokus kepada manusia. Allah seru kita kan, ya ayuhal insan, wahai manusia. Dan ini adalah kata apa, perubahan dari sudut fokus dalam surah ni kan. Mula-mula fokus dia pada hari akhirat, tapi bila sampai ayat ke-6, fokusnya berubah kepada manusia. Jadi ayat yang ke-6 ni, yang pertama sekali adalah Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan seruan ya ayuhal insan. Ya ayuhal insan, kalimah al-insan, yang mana seruan dia adalah kepada semua manusia. Ini seruan yang bukan khusus hanya untuk seseorang manusia saja. Kata Imam Ibn Ashur, wal khitabu li jami'in nas fallam fi qawli al-insan li ta'rif al-jins wa huwa al-istighraq. Kata Imam Ibn Ashur, kalimat insan ni bila ada alif lam kat depan, maka ialah untuk semua manusia. Tapi sasaran utama dia waktu surah ini turun, yang pertama sekali adalah untuk musyrikin Mekah. Sebab mereka ialah penerima wahyu yang pertama kan. Tapi selepas itu, seruan ni adalah kepada semua orang. Kalau untuk orang yang musyrikin, seruan ini adalah sebagai ancaman kepada mereka, amaran kepada mereka. Tapi untuk orang yang beriman, seruan ini adalah peringatan dan juga berita gembira kepada mereka pada apa yang mereka akan dapat pada hari akhirat. Apa kata Allah SWT? Ya ayuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Allah beritahu realiti kita ni apa. Saya ayat. Dan ini bukan seruan yang pertama yang Allah mulakan dengan ya ayuhal insan. Dalam surah Al-Infitar yang kita dah terabur pada kelas yang lalu, ada seruan ya ayuhal insan juga. Di mana Allah suruh dalam surah Al-Infitar, ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang menyebabkan engkau tertipu dengan sifat Tuhanmu yang maha pemurah ataupun yang maha menguniakan, karim, yang sangat pemurah. Itu dalam surah Al-Infitar. Allah tanya, apa yang memperdayakan engkau? Soalan. Tapi kalau dalam surah Al-Insyiqaq, Allah tak tanya, tapi Allah terus beritahu realiti manusia ni, yang mana innaka kadihun, sesungguhnya
engkau wahai manusia ni sedang penat, sedang berjalan, sedang menuju ke satu arah kan. Dan kalimah kadih dalam bahasa Arab dia ada beberapa maksud kan? Bermaksud yang pertama kata Al-Imam Ibn Ashur, maksud kadih di sini adalah it'abun nafsi fil amali wal kad. Maksud dia adalah kadih bermaksud ialah manusia ni meletihkan diri dalam usaha dan juga kerja. Nah, itu kalimah yang digunakan. Dan kenapa digunakan kalimah kadih? Dan kadih ni adalah ada maksud lain juga. Saya ada tulis dalam pagi tadi dan juga semalam, yang mana kalimah kadih dalam bahasa Arab berasal dari kalimah kadhun. Kadhun ni apa? Kadhun ni adalah tekanan yang kuat yang masuk ke dalam, tekanan yang mencengkam. Dan juga kalimah kadih ni juga dalam bahasa Arab digunakan untuk cala, untuk luka. Bayangkan kulit yang bergesel ataupun terseret dengan batu, akan ada cala kan. Itu adalah gambaran yang Allah berikan kepada manusia yang hidup di dunia kita, di mana kita ni ialah manusia yang penuh dengan luka, yang berusaha pelbagai perkara dalam hidup ni nak capai macam-macam, dan hidup ni meninggalkan luka buat kita sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dan bila Allah gunakan kalimah kadih, seolah-olah nak bermaksud di sini, kata Imam Ibn Ashur, engkau sedang berusaha kesakitan dan juga kepenatan untuk menuju kepada Tuhanmu, dan engkau akan jumpa Tuhanmu. Ini adalah satu harapan yang Allah berikan kepada orang yang buat kebaikan. Dia akan jumpa Allah SWT dan akan dapat balasan kan. Kalau orang tu dia jumpa Allah dalam keadaan dia tidak buat kebaikan, maka pada hari yang akan datang dia akan dapat balasan azab di sisinya kan. Okay. Dan kepenatan yang manusia rasa ni, yang kita rasa hidup ni, Allah gambarkan juga di sini dengan kalimah ila rabbika kan. Kenapa digunakan ila rabbika, kepada Tuhanmu? Sebab bukan semua penat itu akhirnya akan berbaloi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kepenatan tu tidak dibuat ataupun tidak diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka kepenatan tu tidak akan berikan apa-apa kebaikan tu kepada seseorang. Dan kata Syed Qutb rahimahullah, saya tertarik dengan tafsir beliau. Dia kata apa? Dia kata semua manusia daripada ayat ni, daripada kita faham ayat ni, semua manusia sebenarnya berada dalam keadaan yang susah dalam hidup mereka kan. Tak kisahlah orang tu kaya ke, miskin ke, mereka akan tetap merasai kesusahan. Tidak ada manusia yang terlepas daripada kesusahan. Dan kalau orang tu miskin, susah, dia akan susah dalam mencari kan. Kalau orang tu kaya, berharta, dia akan susah dalam menjaga harta dia. Semua akan merasai susah, cuma bentuk kesusahan itu saja yang berbeza. Dan di mana perakhirannya kan? Perakhirannya ialah Allah kata apa? Untuk orang yang bersusah kerana dia, menanggung kesakitan kerana dia, menanggung kepayahan kerana dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan dapat perakhiran lain melainkan dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai destinasi akhir dia. Yang betapa indahnya bila kita memahami apa yang dimaksudkan ila rabbika ni ialah kita menuju kepada Tuhan kan. Sebenarnya ada khilaf kalau ulama kan. Famulaqih ini di sini, huruf ha di sini, dhamir ha ni, kata nama ha kat sini, kembali kepada amal ke kembali kepada Rabbik, Tuhan? Bertemu amal ke bertemu dengan Tuhan? Dua-dua maksud dia ditafsirkan oleh para ulama. Tapi kalau menurut Syekh Dr. Jasir Audat, makna yang lebih tepat adalah dan lebih indah adalah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan dapat ganjaran di atas segala kesabaran yang kita rasa di dunia ini. Itu dimaksudkan dengan ila rabbika kad'an famulaqih, yang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari kiamat ni manusia akan kembali lihat semula kehidupan dia di dunia tu, dan hanya kepenatan yang kerana Allah sahaja, itulah kepenatan yang akhirnya akan berbaloi untuk kita kan. Kalau penat tu bukan kerana Allah, penat itu kerana semata-mata kerana dunia ataupun kerana keinginan hawa nafsu kita, kepenatan itu tidak akan memberikan kebahagiaan kepada kita kan. Dan ini juga maksud daripada
nama Allah SWT Al-Latif. Kan? Saya pernah tulis beberapa hari lepas kan. Makna Al-Latif tu apa? Al-Latif tu kita faham sebagai kelembutan kan. Sebenarnya Al-Latif tu seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Biqai, Al-Lutfu ataupun kelembutan ataupun kehalusan itu untuk Allah SWT bermaksud Allah SWT menyampaikan kita kepada satu keadaan dengan perkara yang berlawanan dengannya. Maksudnya, kalau kita nak capai kepada kebahagiaan, jalan yang akan dilalui ialah jalan yang sukar, jalan yang payah. Kan? Itu maksud nama Allah Al-Latif. Dan itu yang Allah buat untuk orang yang beriman. Mana dunia ni Allah jadikan mencabar, ada larangan, ada perintah, ada perkara yang perlu dijaga, ada hisab. Tapi semuanya ialah untuk menyampaikan kepada akhirat yang ada syurga yang penuh kenikmatan. Okay. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu bersusah payah dalam berusaha dalam menanggung kepayahan menuju pada Tuhanmu, maka kamu akan bertemu dengannya. Okay. Satu perkara yang menarik sudut bahasa sini adalah kenapa digunakan kadih dan bukan kadah tu ataupun kadah ta. Kenapa digunakan kalimah dalam bentuk kadih di sini? Dalam bahasa Arab, kadih ni ialah isim fa'il. Isim fa'il ni adalah pelaku. Dia bukan kata kerja. Dia adalah adalah orang yang buat perbuatan itu. Saya cuba memudahkanlah. Kadih ni dalam bentuk fa'il, dia adalah isim, kata nama yang menunjukkan perkara itu berlaku secara berterusan. Kalau datang dalam bentuk kata kerja, fa'il, bermaksud perkara itu boleh jadi berlaku sekali atau boleh jadi berlaku beberapa kali tapi tak berlaku lagi dah. Tapi bila Allah kata manusia ni dalam bentuk kadih, bermaksud penat yang kita rasa dalam hidup ni bukanlah penat yang sekali saja kan. Dia adalah penat yang berterusan. Sepanjang hidup engkau wahai manusia akan sentiasa berdalam keadaan ini. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi keseluruhan hidup inilah kesusahan yang akan dilalui oleh manusia. Sama ada susah itu yang dalam keadaan senang atau dalam keadaan dan susah kan. Dalam keadaan kaya atau miskin. Dan kenapa diulang sekali lagi keadaan di sini? Dalam bahasa Arab, tujuan dia adalah untuk menguatkan makna dia. Sesungguhnya kamu sentiasa berpenat lelah dengan penat lelah yang sesungguhnya. Itu maksud dia. Benar-benar penat, benar-benar susah. Benar-benar menghadapi cabaran. Dan kemudian famulaqih, dan itulah hujung perjalanan itu, yang mana kamu akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan pastinya kau akan sampai kepadanya. Okay. Dan kemudian naik ke 6 kan. Okay. Ayat yang ke-7 pula ialah apa yang akan berlaku selepas manusia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ada dua golongan lah. Dua golongan. Golongan yang pertama ialah golongan yang menerima catatan daripada Allah SWT dengan tangan kanan mereka. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, kemudian sesiapa yang diberi dan menerima surat amalannya, kitab amalannya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan cara yang mudah dan juga ringan, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan ia akan pergi kepada keluarganya yang beriman dengan sukacita. Itu untuk orang yang beriman kan. Okay. Dan ini adalah perincian kepada apa? Kepada pertemuan dengan Allah SWT. Akan ada dua golongan. Golongan pertama ialah golongan yang menerima catatan amal mereka dengan tangan kanan. Dan kenapa digunakan ataupun digambarkan orang yang menerima catatan yang baik dengan tangan kanan? Sebabkan itu adalah isyarat kepada kemuliaan. Dalam bahasa Arab dan juga dalam Islam, kanan ni sentiasa disinonimkan dengan kemuliaan. Secara fitrahnya digunakan untuk perkara yang bersih juga baik dan juga mulia. Dan apa yang akan berlaku bila dia terima kitab tangan kanannya? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dan dia akan dihisab dengan hisab yang mudah dan juga ringan. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan hisab yang mudah? Wal hisabul yasir huwa 'ardu a'malihi 'alaih duna munaqashatin. Hisab yang mudah ialah
amalnya akan dibentangkan tanpa pemeriksaan yang menyusahkan. Dan juga bermaksud tidak ada hukuman. Jadi di sini ada isyarat yang di sini ialah bermaksud bukanlah orang yang menerima kebaikan pada hari akhirat ni, yang terima dengan kanan ni, mereka bukanlah orang yang tak buat dosa langsung. Mereka ada dosa mereka, kesalahan mereka, tetapi Allah menghisap mereka dengan hisap yang mudah, yang tidak detail, yang tidak terperinci. Itulah rahmat Allah pada mereka kan. Dan itu juga maksud dosa-dosa mereka diampunkan. Itu dimasukkan dengan hisab dan yasira. Dan selepas dia melalui hisab yang ringan dan juga mudah, apa yang akan berlaku pada dia? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan pergi kembali kepada keluarganya yang beriman dengan sukacita dan keadaan gembira. Dan menarik di sini adalah Allah menggunakan kalimah yanqalib. Inqalaba yanqalibu. Yanqalib dalam bahasa Arab digunakan untuk kembali ke tempat yang didatang daripadanya. Ar-ruju'u ila al-makan alladhi ji'a minhu. Kembali ke tempat asalnya. Dan al-ahl, keluarga, ahli, ialah keluarga daripada sama ada isteri dan juga anak-anak dan juga kaum kerabat. Jadi yang menarik di sini adalah Allah Taala gunakan kalimah inqalaba yanqalibu yang bermaksud kembali ke tempat yang dia berasal daripadanya. Dan di sini bukanlah maksudnya dia kembali ke syurga yang dia pernah tinggal, tidak. Tapi maksudnya ialah keadaan dia kembali itu ialah keadaan yang sangat mengembirakan. Saya ulang sekali kan, bukan maksudnya dia kembali ke syurga yang dia pernah duduk sebab dia tak nak masuk syurga. Tapi kenapa digunakan kalimah yang qalib, kembali ke tempat asalnya ini, nak menunjukkan betapa gembiranya kembali kepada keluarga itu, seolah-olah dia kembali semula ke kampung halaman dia. Apa perasaan kita kalau kita lama tak balik kampung? Kita akan rasa gembira kan? Gembira ni lah gembira yang tak dapat digambarkan kalau kita pergi tempat lain kan. Kalau kita pergi tempat yang cantik sekalipun, dia tak sama dengan kita kembali ke tempat asal kita. Jadi itu Allah nak gambarkan kegembiraan ahli syurga, orang yang buat kebaikan ni, mereka kembali dan mereka rasa macam mereka kembali ke tempat asal mereka. Itu yang qalibu ila ahli masrura. Kalau ikut Imam Ibn Ashur, perumpamaan dia macam seorang yang lama tinggal kampung dia bermusafir, dia berniaga, lalu dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan selamat, satu. Yang kedua, dapat keuntungan, dapat kekayaan. Itulah gambaran mudahnya untuk orang yang masuk ke syurga kan. Di mana dia kembali dalam keadaan selamat dan juga dia dapat keuntungan, iaitu syurga yang abadi. Jadi lanjutan daripada tadi, innaka kadihun ila rabbika kadan famulaqi, yang mana kehidupan dunia kita ni ialah memang kita ialah perjalanan kan, melalui perjalanan. Ada orang balik ke akhirat dia bawa keuntungan, ada orang dia bawa balik ke akhirat kerugian. Dan akhirat ialah waktunya yang akan menunjukkan sama ada penat kita sama di dunia ni ada keuntungan ataupun hanyalah kerugian yang kita bawa balik. Jadi pada akhirat kita akan tahu. Dan semoga kita kembali ke keluarga kita yang beriman juga dalam keadaan gembira, insya-Allah. Okay, itu untuk orang yang menerima catatan dengan tangan kanan kan. Okay, seterusnya ayat yang ke-10 hingga ayat ke-15, ini adalah untuk orang yang akan menyesal pada hari akhirat. Apa yang akan berlaku pada mereka? Okay, pada ayat ke-10, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, dan siapa yang diberi dan menerima surat amalnya dengan tangan kiri dari belakang, dari sebelah belakangnya, fasawfa yad'u subura, dia akan meraung, menyebut-nyebut kebinasaannya. Wa yasla sa'ira, dan dia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Innahu kana fi ahlihi masrura, sebenarnya semasa di dunia dulu dia bersukaria dengan keluarganya yang juga kufur, ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu dhanna an lan yahur, dia menyangka dia tidak akan sekali kembali kepada kami untuk terima balasan. Bala inna rabbahu kana bihi basira, sangkaan dia tak betul, dia akan tetap kembali. Sesungguhnya Tuhan sentiasa melihat dan mengetahui keadaan dirinya. Jadi ini adalah keadaan orang yang akan menerima catatan amal mereka dengan tangan kiri dari belakang, dan mereka akan menyesal dengan catatan itu. Semoga Allah jauhkan kita daripada menjadi kalangan mereka. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri,
Dan ada pun orang yang diberikan kitab amalnya dari belakang, tangan kiri. Orang ini orang yang kafir, yang tak beriman, diberi dari belakang dan dia ambil dengan tangan kiri sebagai bentuk penghinaan. Mereka ambil dari belakang dengan tangan kiri dan bentuk penghinaan. Dan kenapa diberikan keadaan itu? Yang pertama sekali ialah, kata Imam Ibn Ashur, seolah-olah nak menunjukkan tanda Allah ni murka pada dia, sampaikan pemberi tidak mahu melihat wajahnya. Kalau kita gembira kan, kita akan bawa barang yang kita nak beri kat orang tu, kita akan beri depan-depan kan. Bahkan kita akan pegang dengan kedua tangan, serah dekat orang yang kita suka kan. Tapi kalau kita tak suka, mungkin kita akan bagi sebelah tangan je, tak pandang kan. Tapi yang lebih dahsyat lagi lah kalau beri dari belakang. Tak nak pandang langsung wajah orang yang menerima buku dengan tangan kiri mereka kan. Jadi apa yang kita boleh belajar di sini adalah dosa yang dibuat itu dia juga membawa kepada kehinaan kan. Kehinaan di hari akhirat. Tapi dalam khusus di sini konteks dia untuk orang kafir tak beriman, kufuran itu akan membawa kepada kehinaan. Jadi sepanjang kita di dunia ni kan, kita boleh jaga imej kita, wajah kita, reputasi kita. Tapi di hari akhirat ialah waktunya yang akan menunjukkan wajah sebenar yang tidak akan mahu lagi dipandang oleh sesiapa. Kat dunia kita boleh jaga imej kita, nama kita kan. Kita boleh curate imej kita di social media, di online, di mana-mana tempat kan. Ini adalah imej kita online, baik ke beragama ke sebagainya kan. Tapi hari akhirat ialah penentuannya dan juga hakikat sebenarnya yang akan terzahir. Adakah kita akan terima dengan tangan kiri dari belakang ataupun terima dari depan sebagai tanda kemuliaan. Dan apa yang akan berlaku sepada terima buku dari belakang? Maksudnya ialah dia bayangkan dari belakang kan, ambil dari belakang, dibawa ke depan. Terkejutlah kan? Tengok apa yang dalam buku. Kalau orang yang terima dari depan, dalam surah Al-Mutaffifin dia sebut kan, akan terima buku tu dalam keadaan terbuka. Terbuka sebab apa? Terbuka sebab dia boleh nampak amalan kebaikan dia dan orang lain boleh nampak juga amalan kebaikan dia, digembira. Tapi berlaku kalau dari belakang, tak tahu terima apa kan. Tiba-tiba sampai kat depan, wah, rupanya teruk syaratan. Banyak gila dosa buat yang tak diampunkan dan yang tak bertaubat. Dia akan berlaku, fasawfa yad'u thubura, dan dia akan meraung, dia akan menangis menyebut kebinasaan diri dia. Yad'u di sini bukan doa. Yad'u di sini adalah memanggil atau menyeru. Seolah dia berkata, hancurlah aku, matilah aku. Itu maksud yad'u thubura. Dia akan menyebut kehinaan ataupun kebinasaan diri dia waktu dia terima buku tu sebab dia terkejut dari belakang kan. Dari belakang, dari depan, Allah, banyaknya dosa-dosa yang tak bertaubat. Dan makna subur ialah al-halak wa sul hal, iaitu kebinasaan dan juga keadaan yang sangat buruk. Dan ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang yang jatuh dalam kesesaran dan juga kecelakaan, kata Imam Ibn Ashur. Jadi ini akan berlaku pada hari akhirat. Orang yang mana kehidupan dia penuh dengan keseronokan kasut mata, yang tak beriman, yang tak berharap pada hari akhirat, pada hari akhirat dia akan menyesal dan juga dia akan marah pada diri dia. Dia akan menjerit, meraung betapa hancurnya dan betapa binasanya dia. Dan tak cukup kat situ lagi, lepas dah menyesal, hukuman yang seterusnya adalah dia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang. Wa yasla sa'ira. Okay. Jadi di sini kata Imam Ibn Ashur ada dua qiraat, dua cara bacaan. Cara bacaan yang kita baca ikut riwayat Quran kita ialah wa yasla kan. Yasla ni adalah bermaksud dia akan sendiri merasa api tu. Maksudnya dia campak ke dalam neraka, dia akan rasa api tu yang marak menjulang. Ada satu lagi qiraat untuk Imam Ibn Ashur dia baca iaitu yusalla. Wa yusalla sa'ira. Wa yusalla ni maksud dia akan dibakar. Maksudnya dia dibawa ke neraka, dia akan dibakar dalam itu. Tapi nampak kat sini ialah dia akan nampak lebih berbeza lah. Kalau yasla, dia sendiri yang rasa. Ataupun dia sendiri yang disentuh oleh api tu. Tapi kalau yusalla, nak menunjukkan ada proses dia dibakar itu. Maksudnya dibawa ke situ. Adakah yang rukuk solat? Setakat yang saya tahu, dia antara salah satu makna seluruh bahasa untuk solat. Tapi para ulama tak menggunakan kalimah solat ni maksud asalnya solat. Sebab apa? Sebab
ini dalam bahasa Arab kita sebut ada makna yang ditinggalkan. Sebabkan para ulama tidak mahu menyamakan solat dengan api neraka, dengan proses pembakaran. Jadi para ulama tidak menyebut asal perkataan solat itu sebagai solat, walaupun sudut bahasanya betul. Jelas sebab Kak Hajah tanya tadi, adakah di solat ataupun jasda ni ialah asal untuk kalimah solat? Saya boleh cakap dari sudut bahasa ya, tetapi para ulama tidak menggunakan cara itu untuk menerangkan makna solat. Maksudnya para ulama tercakap makna solat berasal dari kalimah solat, iaitu panas membara ataupun api. Sebab apa? Sebab dia dekat dengan kalimah yang merujuk kepada neraka dan dijauhkan penggunaan itu. Dan boleh saya kata solat menjauhkan kita daripada api neraka, tapi bukan nak cakap makna solat tu solat iaitu api yang bakar. Dan memang solat kalau kita buat solat, tunaikan solat, memang dia akan jauhkan kita daripada api neraka lah. Tapi kita nak cakap, adakah kita boleh cakap makna solat itu bersolat? Tak boleh. Sebab itu adalah makna yang ditinggalkan. Dia ada makna ditinggalkan sebab tak sesuai untuk kaitkan solat itu dengan api yang bakar, sebab api ni sebab api ni untuk azab api neraka. Dia tak tepat lah kalau kita dengar ada orang hurai solat daripada solat untuk membakar dosa. Itulah makna yang ditinggalkan oleh para ulama. Para ulama tahu asal kalimat ni daripada solat, tapi tak digunakan sebab itu tak sesuai untuk solat. Jadi apa yang para ulama gunakan untuk definisikan solat ni dari kalimah solat, iaitu doa. Doa tu lebih dekat dengan makna solat. Jelas kan? Wallahu a'lam bissawab. So kena berhati-hatilah kalau kita dengar orang-orang yang tentang Quran, sudut bahasa khususnya, ada memang makna bahasa itu betul, sudut bahasa, tapi dari sudut praktikal amalannya, para ulama tidak gunakan definisi seperti itu sebab dia tidak sesuai nak menggambarkan solat itu dengan kepanasan api neraka. Okay, wallahu a'lam. Okay, jelas kan? Itu ayat yang ke-12, wa yasla sa'ira, dan dia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang, ataupun wa yusalla sa'ira, dia akan dibakar, dibawa ke api neraka dan dibakar di dalam api neraka. Na'udzubillah, semoga Allah pelihara kita kan. Kita dengar, kita faham ayat ni, tapi kita boleh bayangkan, tapi hakikat sebenarnya ialah hakikat yang kita tak boleh nak gambarkan tu kan. Macam mana sebenarnya pembakaran di api neraka tu kan. Betapa sakitnya dan juga betapa dahsyatnya gambaran hal api neraka ni. Okay. Boleh ikut lagi siapa? Sikit lagi. 10.30 lah. Okay. Okay, apa yang berlaku kepada ataupun kita katakan apa keadaan orang kafir waktu mereka berada di dunia dulu? Ayat 13 ni gambarkan keadaan mereka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Waktu dia hidup dunia dulu, dia hidup dalam keadaan bersukaria dan keadaan keluarganya yang juga kufur ingkar. Bukan maksudnya tak boleh bergembira, tapi keadaan diri dia gembira ialah gembira dalam keadaan penuh kekufuran dan juga keingkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan orang yang masuk ke syurga tadi kan, dia kembali ke keluarga dia dalam keadaan gembira kan, surura tadi kan, masrura juga tadi kan. Tapi untuk orang yang bergembira awal di dunia dengan keadaan ingkar juga kufur, dia akan meraung dan juga dia akan sedih di hari akhirat. Okay. Dan mana dan di sini ada dua bentuk kegembiraan kan. Kegembiraan orang beriman, gembira kerana bertemu dengan Allah, dapat balasan daripada Allah, gembira kerana keluarga mereka bersama dengan mereka, gembira kerana dapat rahmat Allah. Tapi orang kafir, mereka gembira juga, gembira kerana nafsu syahwat, kerana dunia, kerana rasa hidup mereka kekal. Jadi bila Allah mengulang kalimah masrurah sekali lagi di sini, ada dua maksud atau akhir dan berbeza untuk kegembiraan. Okay. Okay, dan kenapa digambarkan keadaan dia gembira sekarang ni? Nak menunjukkan kontras ataupun berlawanan dengan keadaan dia di neraka. Dulu, waktu hidup dunia, dia gembira. Tapi bila berada di hari akhirat, dia da'u subura. Dia meraung dan juga menjerit kerana menderita. Sampaikan kesakitan mereka itu menyebabkan
mereka menyeru kepada kehancuran diri mereka sendiri kan. Kalau boleh hancur, tak rasa azab neraka itu lagi baik untuk mereka. Dan ini juga ada kaitan dengan surah Al-Mutaffifin yang kita baca pada surah yang lepas, yang mana dalam surah Al-Mutaffifin Allah SWT sebut apa tentang orang kafir, wa idzan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin, di mana mereka dulu waktu mereka pulang kepada keluarga mereka dalam keadaan seronok, mereka mengejek orang beriman kan. Dan isu di sini bukanlah tak boleh gembira dengan keluarga. Islam tidak mengharamkan kegembiraan. Masalahnya ialah bila kegembiraan itu dibina di atas kelalaian, rasa angkuh dan juga menafikan akhirat. Okay. Jadi ini kena berhati-hati ya. Kegembiraan kita ialah kena kegembiraan yang Allah redai dan juga Allah suka dan juga Allah izinkan. Dan apa dulu kenapa 14 kan? 14 ayat 14 ni ialah Allah nak menjelaskan sebab kenapa mereka dapat azab seperti itu. Bila kita dengar tentang azab tadi kan, kita rasa takut dan juga kita rasa tanya-tanya kenapa mereka sampai ke tahap ini azab mereka. Dan Allah SWT tidak zalim kepada hamba-hambanya. Allah membalas hamba-hambanya mengikut apa yang mereka kerjakan dulu di dunia. Jadi ayat yang ke-14 ni nak menunjukkan sebab kenapa mereka diazab seperti itu dan kenapa mereka menerima buku catatan dari belakang dan tangan kiri. Sebab mereka menyangka yang mereka tidak akan sekali-kali kembali kepada Allah untuk terima balasan. Makna yahur sini, innahu dhanna an lan yahur. Yahur ini adalah maksudnya lan yarji'a ila al-hayati ba'da al-maut. Mereka rasa tidak akan dihidupkan semula selepas mati. Jadi ini adalah ta'lil atau sebab kenapa mereka menerima azab seperti itu. Allah SWT tidak zalim. Allah SWT memberikan hukuman dan juga azab sesuai dengan apa yang manusia buat waktu mereka hidup di dunia dulu. Dan betapa mereka tidak percaya pada akhirat, digunakan kalimah lan. Dalam bahasa Arab, kalimah lan ini digunakan untuk penafian yang selama-lamanya. Lan yarji'a ila al-hayah ba'da al-maut. Lan ni digunakan dalam bahasa Arab, digunakan untuk penafian yang selama-lamanya. Betapa mereka tidak percaya langsung pada hari akhirat, mereka nafikan selama-lamanya yang mereka akan kembali kepada Allah SWT, akan dihidupkan semula. Jadi ini yang bahaya. Bahaya apabila kita hidup dalam keadaan kita tak rasa kita akan kembali kepada Tuhan. Ini bahaya. Dan ini yang menyebabkan orang-orang yang berdosa itu, mereka diazab seperti itu. Sebab mereka hidup di dunia, tapi mereka tak pernah letakkan dalam fikiran mereka yang mereka ni akan kembali pada akhirat. Dan mereka yakin mereka tidak akan kembali. Ini untuk orang yang kafir lah, yang tidak beriman kan. Untuk kita bersama juga, kita kena pastikan dalam hidup kita ni, kita sentiasa meletakkan peringatan yang suatu hari nanti kita akan balik kepada Allah, kita akan jumpa Allah dan kita akan lihat catatan amal kita. Dan ini sebahagian daripada akidah lah, percaya kepada hari akhirat. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah kata apa? Sangkaan mereka tak betul. Mereka ni akan tetap kembali. Betul. Dan sebuah hadis kan, Allah kata Nabi SAW cakap apa? Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, Allah akan suka untuk bertemu dengan dia. Siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, Allah akan benci untuk bertemu dengan dia. Jadi itu orang beriman. Orang beriman, kematian ialah saatnya mereka kembali kepada Tuhan, yang mereka dah lama beribadat kan. Kita baca kalam Allah SWT lama kan, kita tilawah, kita tadabbur, kita solat. Kematian itulah waktunya untuk kita kembali kepada Tuhan yang sama ni kita sembah dan juga yang kita berharap untuk bertemu. Dan Allah kata apa? Bala inna rabbahu kana bihi basira. Sangkaan mereka tak betul. Mereka akan tetap kembali dan Tuhan tahu, Tuhan lihat dan tahu keadaan diri dia yang seperti itu. Bala dalam bahasa Arab ni digunakan untuk penafian yang sebelumnya. Kalau kita jumpa bala dalam Quran, bermaksud ada perkara yang sebelum ini yang dinafikan. Apa yang Allah nafikan? Kalau bala di sini, sangkaan mereka yang mereka tidak akan kembali. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Okay. Okay. Okay, sikit lagi insyaAllah. Kita tengok apa yang boleh diambil lagi pengajarannya. Okay, selesai ayat ke-15 kan? Betul. Ayat 10 dan 15 cerita tentang kitab amalan yang penuh dengan penyesalan. Okay, yang seterusnya pada bahagian yang keempat, ayat 16 hingga 19, Allah SWT membawa kita untuk melihat perubahan alam yang membuktikan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 16 hingga 19. Kata Imam bin Ashur, ayat 16 hingga 19 ini adalah rumusan ataupun kesimpulan kepada keadaan manusia yang telah diterangkan sebelum ini.
Okay, kita akan tengoklah nanti apa yang ada pada ayat 16 dan 19 ni sehingga menyimpulkan tentang kehidupan manusia yang disebutkan sebelum ni, ataupun keadaan manusia yang disebutkan sebelum ni. Kata Allah SWT, fala uqsimu bisyafaq. Sekarang ni kita beralih ke bahagian yang baru, yang mana Allah bersumpah dengan matahari terbenam. Kalau ikut terjemahan, rima dia pun perubahan. Tadi rima dia adalah lebih kepada ancaman, ketakutan. Sekarang ni Allah membawa kita untuk melihat alam semesta, untuk memerhatikan alam yang kita lihat setiap hari. Fala uqsimu bisyafaq, maka aku bersumpah demi matahari terbenam, mega. Saya tak tahu memang adakah ini memang Allah Basmah guna kalimah mega. Jarang digunakan. Syafaq ni merujuk pada mega kan. Dia tahu syafaq dalam bahasa Arab ni merujuk kepada matahari terbenam lah. Syafaq ni pada bahasa Arab, syafaq ni adalah cahaya yang kita nampak di ufuk langit waktu matahari terbenam. Dan kenapa Allah SWT memilih untuk bersumpah dengan syafaq? Allah nak cakap apa kat sini? Sebab Allah dah cerita tentang keadaan manusia di akhirat. Ada yang menerima berita gembira, ada yang menerima berita sedih. Kenapa nak sumpah dengan syafaq di sini? Kenapa tiba-tiba ada sumpah? Kadang-kadang kalau kita baca Quran, kalau kita tak berikan perhatian, kita akan lost kejap kan. Kenapa selepas ayat ni? Kenapa? Sebab dia soalan macam tidak ada kaitan kan antara dua bahagian ni. Sebenarnya Quran ni ialah satu bahagian yang saling berkait satu sama lain. Dan sebab dia kenapa Allah bersumpah dengan syafaq di sini. Kenapa Allah bawa kita selepas dah cerita tentang keadaan dari akhirat, Allah bawa kita untuk lihat alam yang ada di depan mata kita, iaitu waktu matahari terbenam. Kenapa? Okay, kata Ibn Ashur, ini adalah isyarat kepada keadaan perakhiran dunia. Kenapa? Kerana terbenamnya matahari itu ibarat kematian yang berlaku pada manusia. Yang mana apa yang berlaku waktu terbenam matahari itu adalah penghujung atau perakhiran kepada siang kan. Jadi Allah bersumpah dengan syafaq, dengan matahari terbenam yang kita lihat setiap hari itu adalah gambaran yang mana dunia ni akan menghampiri kehancuran dia nanti. Seperti mana matahari tenggelam dan datangnya malam. Jadi kita tengok sunset kan, orang cakap sunset cantik kan. Lepas ni kita sebagai orang yang tadabbur Quran, sunset kita dah tak sama dah. Kita nampak cantik betul ciptaan Allah, tapi itu ialah peringatan bahawa itulah gambaran dunia ni akan berakhir kan. So tadabbur Quran ni sebenarnya dia mengubah cara kita pandang terhadap dunia kan. Kalau sebelum ni kita nampak dunia sekadar material kan. Alam sekitar ni nampak pokok, tanah, pantai sebagai material semata-mata. Tapi bila kita tadabbur Quran, kita akan mula melihat semua itu sebagai tanda kekuasaan Allah dan juga mengubah pandangan kita terhadap seharian yang kita nampak itu. Kita yang berlaku kenapa Allah sumpah dengan matahari terbenam? Sebab itu nak memperingatkan kita. Setiap hari tengok matahari terbenam kan. Itu petandanya bahawa dunia ni akan sampai ke penghujungnya juga. Selama mana pun siang yang kita rasa, akan ada waktunya matahari akan terbenam dan akan tiba waktunya kita akan mati. Itu maksud dia. Allah bersumpah dengan matahari terbenam. Dan kemudian Allah bersumpah lagi dengan wal-laili wa ma wasaq, dan malam serta segala yang dihimpunkan. Makna wasaq di sini ialah menghimpunkan sesuatu, dan ada dua kemungkinan makna menurut Imam Ibn Ashur. Yang pertama ialah nyanyi lagu Senja dan Merah, tak ada rasa, itulah. Dulu pun kita pun lihat alam di sekeliling kita ni sekadar pemandangan indah saja kan, tak mengaitkannya pada Tuhan. Okay, jadi apa maksud wasaq di sini? Wasaq ni maksudnya ada dua kemungkinan. Wasaq ni maksud menghimpunkan. Dan ada dua kemungkinan maksud menurut Imam Ibn Ashur. Yang pertama ialah ma jama'a mimma kana muntashiran fi an-nahar min nasin wa hayawan. Malam ni sifat dia adalah dia akan menghimpunkan manusia dan juga haiwan yang bertebaran pada siang hari, dan mereka kembali ke tempat masing-masing untuk berehat. Dan ini ialah sebahagian daripada nikmat Allah yang Allah jadikan malam sebagai waktu untuk tidur, untuk berkumpul, untuk kembali ke tempat masing-masing. Itu masuk wasaq yang pertama. Okay. Yang kedua ialah apa yang dihimpunkan pada waktu malam, iaitu bintang-bintang, kerana bintang akan muncul pada waktu malam. Dan makna yang kedua ni, iaitu malam ni menghimpunkan bintang, sebab bintang muncul pada waktu malam, ini makna yang lebih tepat dari sudut konteksnya, sebab ayat 18 ni cerita tentang bulan. Jadi malam ni menghimpunkan sesuatu yang berselerak, dan kiamat juga akan menghimpunkan manusia yang berselerak sama dan dunia masing-masing. Jadi kenapa Allah bersumpah dengan malam pula? Sebab antara hikmah dia adalah
oleh kerana malam ni menghimpunkan sesuatu yang berselerak. Ada makhluk, ada manusia, ada haiwan yang masing-masing kembali tempat masing-masing. Begitu juga hari akhirat ialah hari yang mana akan menghimpunkan manusia sama ni berselerak dan dunia masing-masing kan. Daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang semuanya berselerak. Kita tak pernah tahu pun siapa yang wujud sebelum kita, mungkin 50 tahun lalu tak kenal kan. Apatah lagi zaman Nabi Adam dan juga selepasnya. Jadi hari akhirat akan menghimpunkan semua seperti mana malam menghimpunkan bintang-bintang yang bertebaran selama ini. Lepas tu Allah bersumpah dengan malam. Jadi Allah bersumpah dengan matahari terbenam. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan dunia ini akan berakhir. Akan tenggelamnya matahari, akan hancurnya dunia. Dan kemudian Allah bersumpah dengan malam sebab malam menghimpunkan bintang-bintang yang bertebaran. Begitu juga pada hari akhirat. Allah akan himpunkan manusia yang bertebaran pada hari yang sama dan juga pada situasi yang sama. Wal qamari idza tasaq, dan bulan apabila penuh cahayanya menjadi purnama. Mana ittasaq di sini adalah cahayanya yang lengkap dan juga sempurna, dan ini berlaku pada malam yang Lailatul Badr, iaitu malam yang bulannya purnama sempurna. Kenapa Allah bersumpah dengan bulan ketika mana cahayanya sempurna? Li'annaha mazharu ni'matillahi 'alan nas bi dhiya'ihi. Sebab ini adalah petanda kepada nikmat Allah yang Allah berikan melalui cahaya bulan. Dan juga kenapa Allah bersumpah dengan bulan di sini yang penuh cahayanya, kata Imam Ibn Ashur, ini adalah isyarat untuk rahmat untuk orang yang beriman. Selepas terbenam matahari tadi kan, terbenam matahari ialah kehancuran dunia, kemudian malam ialah hari akhirat yang Allah akan himpunkan manusia pada hari akhirat. Bulan yang sempurna cahaya dia tu, yang penuh cahaya tu, itu adalah isyarat kepada apa? Kepada rahmat Allah yang sempurna dan juga penuh untuk orang yang beriman pada hari akhirat. Dalam kedahsyatan akhirat, rahmat Allah ni tetap ada untuk orang yang beriman. Apa tak, kenapa Allah bersumpah dengan tiga makhluk ini? Masing-masing dia ada isyarat dia masing-masing. Kalau syafaq, isyarat dia kepada kehancuran dunia kan, matahari terbenam. Kalau malam, isyarat kepada bila malam menghimpunkan bintang berselerak, akhirat akan himpunkan bintang berselerak. Dan kenapa bulan? Sebab bila berlaku hari akhirat, rahmat Allah ni tetap sempurna dan juga tetap penuh untuk orang yang beriman. Walaupun dalam gelapnya hari akhirat, wajah-wajah orang beriman ni akan sentiasa dipenuhi dengan rahmat Allah, akan bercahaya. Sebab tu Allah bersumpah dengan tiga perkara ini kan. So kita nampak seolah-olahnya tiga sumpah ni tak berkait kan. Tak ada kaitan langsung dengan sebelum ni. Kenapa tiba sumpah dengan matahari terbenam? Kenapa malam pula? Dan kenapa dengan bulan yang penuh pula? Apa kaitan dengan sebelum, apa kaitan dengan selepas? Rupanya dia ada isyarat di kat sini supaya kita berfikir. Pertama, kita ubah cara pandang kita terhadap alam yang kita lihat sekeliling. Yang kedua ialah kita kaitkan dengan akhirat balik yang konteksnya masih lagi berterusan kat sini. Itu cara Quran menyampaikan mesejnya yang mendalam. Sebenarnya tidak ada bahagian Quran ni yang terpisah sama lain. Dia selalu berkait. Mesti ada hikmah dia kenapa selepas ayat ni, lepas ayat tu ayat yang lain pula kan. Itu keindahan Quran yang kita boleh hargai. Dari sudut apa? Dari sudut kesinambungan ayat itu. Okay, selesai kan. Wal qamar idza tasaq. Dan kemudian tatarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya kamu akan tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat, baik buruknya, sebelum kamu kembali pada Tuhan. Okey, tengok ayat ni pula. Terjemahan secara literalnya, latarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan lalui satu keadaan demi satu keadaan yang lain. Jadi ini adalah ayat yang sangatlah, kalau ikut tafsir Ibn Ashur, sangatlah panjang huraian dia dan sangatlah padat. Saya cuba memudahkan. Okey, ayat ini menampung ataupun ada banyak makna. Dan inilah, kata Ibn Ashur, ialah susunan yang paling indah dan juga yang paling luas maknanya kalau kita nak memahaminya. Dan sangat banyak huraian atau tafsiran para ulama tentang maksud peringkat demi peringkat dalam hidup ni. Okay, jadi maksud tarkabun ni ialah tak sesuai kalau difaham secara makna hakikat dia, iaitu menaiki ataupun akan menunggang. Rakabun ialah maksud dia ialah kita naik sesuatu kan. Tapi apa maksud dengan tarkabun di sini, kata Imam Ibn Ashur, boleh membawa maksud kita mengikuti ataupun akan menempuh ataupun akan naik tahap demi tahap. Okey, itu maksud tarkabun. Apa maksud tabaq?
tabaqun an tabaq. Tabaq ni maksudnya adalah keadaan yang saya cuba nak memudahkan. So, seperti saya sebutkan tadi, para ulama ni sangat banyak tafsiran mereka tentang maksud tabaq an tabaq, peringkat dan peringkat. Ada yang memahami peringkat dan peringkat ni adalah kedahsyatan demi kedahsyatan pada hari akhirat. Dan ini pendapat Ibn Ashur, maksud dia adalah manusia ni akan melalui pelbagai kedahsyatan pada hari akhirat sampailah mereka menerima balasan daripada Allah SWT. Dan ada juga tafsiran lain yang mengatakan la tarkabun an tabaq ni maksudnya adalah manusia ni akan sentiasa berubah dari satu fasa ke fasa yang lain. Dari sudut kehidupan akan bermula dengan kita start dengan tak wujud dulu kan, tak wujud pada wujud, lepas tu kemudian pada mati, bangkitkan semula, bahagia atau sengsara ataupun nikmat atau neraka. Maksudnya tabaq an tabaq ni maksudnya adalah akan sentiasa lalui satu fasa ke fasa yang lain. Okay. So itu kenapa Allah mahu kita untuk menyedari tentang hidup ni akan sentiasa melalui peringkat demi peringkat, sebab nak menunjukkan hidup ni sentiasa akan bergerak ke satu arah yang mana pada akhirnya kita akan sampai kepada ila rabbika kadhan famulaqi, akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuba dah 90 dah, sikit lagi. Saya cuba untuk melihat mungkin ada perkara yang disebutkan oleh Syekh Auda yang mungkin lebih jelas daripada apa yang Ibn Ashur sebut tadi. Okay. La tarkabun tabaqun an tabaq. Tabaq maksudnya lapisan, tingkatan, keadaan ataupun fasa. Jadi maksud di sini menurut Syekh Dr. Auda adalah manusia ni akan sentiasa melalui satu keadaan satu keadaan, satu ujian selepas satu ujian, satu peringkat umur selepas peringkat umur, satu generasi ke satu generasi, tamadun ke tamadun, kejadian per satu kejadian, dan semuanya saling maknanya saling merangkumi semua makna itu. Tapi kesimpulan dia di sini adalah, dia cakap kat sini adalah yang mana Allah telah menetapkan satu sunnah kehidupan yang mana setiap individu, setiap masyarakat dan juga setiap umat pasti akan berpindah dari satu peringkat ke peringkat yang lain, dari satu ujian ke ujian yang lain, sampailah mereka sampai bertemu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dia ada kaitan baliklah dengan ayat tadi, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kita akan lalui ujian demi ujian, peringkat demi peringkat sampailah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jelas kan? Okay. Selesai bahagian keempat, dan bahagian terakhir penutup untuk surah ini bermula pada ayat 20 hingga 25. Bermula daripada ayat 25 yang mana menceritakan tentang keengganan orang musyrik untuk beriman. Pada penghujung surah Allah mempersoalkan sikap manusia yang tetap berkeras tidak mahu beriman dan tidak mahu tunduk apabila Quran dibacakan kepada mereka, walaupun tanda-tanda kebenaran sudah sangat jelas. Walaupun mereka berdusta, namun Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Surah ini ditutup dengan memisahkan dua golongan secara mutlak, iaitu janji azab yang pedih bagi mereka yang kufur dan ganjaran pahala yang tidak putus bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Okey. Okey, seterusnya pada ayat yang ke-20 hingga 25, ini penutup untuk surah ini, yang mana Allah SWT mula bertanya dengan soalan, fama lahum la yu'minun. Maka selepas Allah jelaskan semua tanda-tanda ni pada ayat yang sebelumnya ini, apakah alasan lagi yang menyebabkan mereka tidak mahu beriman? Okey, maksudnya semua tanda alam tadi, syafaq dan juga al-lail dan juga al-qamar tadi kan, matahari terbenam, malam dan juga bulan, tanda-tanda yang menunjukkan kuasa Allah tadi tidak diperhatikan oleh manusia dan mereka masih lagi tidak beriman. Dan soalan dia adalah untuk menimbulkan keheranan dan juga kecaman. Maksudnya apa lagi yang manusia nak? Tanda Allah dah beri jelas dah. Akhirat dah diterangkan. Nasib manusia pun Allah dah tunjukkan apa yang akan berlaku. Kenapa masih tidak beriman?
Dan wa idza quri'a 'alaihim al-Quran la yasjudun. Dan inilah sifat mereka. Sambung dengan ayat tadi kan. Maksudnya mereka bukan saja tidak beriman, bahkan ketika Quran dibacakan mereka tetap tidak tunduk. Apa yang berlaku pada mereka ialah bila Nabi Muhammad SAW pada zaman awal dakwah baginda, Nabi SAW baca ayat ni kan kepada kaum musyrikin Quraisy. Di mana apa yang mereka respon adalah mereka tidak tunduk kepada Quran kan. Mereka tidak patuh kepada apa yang Allah beritahu kepada mereka. Sedangkan tanda-tanda dah sudah cukup banyak. Idza quri'a 'alaihimul Quran la yakhda'una lillah. Ketika mana Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak tunduk kepada Allah dan tidak tunduk juga kepada Quran yang mereka dengar itu. Jadi ini menunjukkan kepada kita yang mereka ni ada masalah dari sudut hati, orang tidak beriman ni. Sebab apa? Sebab mereka dah dengar tanda-tandanya, tapi mereka tetap memilih untuk tidak beriman. Okay. Dan kemudian balil ladzina kafaru yakadzibun. Tidak ada satu alasan pun untuk mereka tidak beriman. Bahkan orang kafir ini semata-mata mendustakan hari akhirat itu kerana mereka nak mendustakannya. Jadi di sini kata Imam bin Ashur, tidak ada alasan munasabah dah untuk mereka tidak beriman. Dalil sudah cukup, Quran sudah jelas, tapi mereka tetap memilih untuk tidak beriman. Disebabkan bukan kerana hujah tidak cukup, tapi kerana kedegilan dan juga kesombongan mereka. Dan kenapa digunakan yakadzibun dalam bentuk fa'il mudhari' yang sentiasa menunjukkan berterusan, nak menunjukkan penustaan yang mereka buat itu berulang-ulang dan juga sentiasa diperbarui. Setiap hari ada penustaan dan juga penolakan terhadap Al-Quran. Okay. Jadi ada manusia yang mereka bukan tak dengar kebenaran, tapi mereka memilih untuk terus tolak kebenaran setiap kali kebenaran datang kepada mereka. Dan apa kata Allah lagi? Wallahu a'lamu bima yu'un. Sedang Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan ataupun rahsiakan dalam hati. Kata Imam Ibn Ashur, apa yang mereka sembunyikan hati itu ialah kedegilan mereka. Allah tahu. Bahkan mereka tahu Quran itu benar. Kafir Quraisy waktu mereka dengar Quran, mereka tahu Quran itu benar, tapi mereka tetap menolak Al-Quran. Okay. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah SWT, maka khabarkanlah kepada mereka dengan azab yang tidak terperi sakitnya. Dan ayat ni ialah sambungan daripada ayat sebelumnya. Dustaan mereka itu, maka sebabkan mereka berdustakan, maka azab yang mereka terima ialah azab yang pedih. Dan kalimah yang digunakan di sini ialah fabashshirhum, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka. Dan ini tujuan dia adalah untuk menyindir, betul? Untuk menyindir dan juga untuk memberi ancaman kepada mereka. Sebab apa? Sebab tafsir, iaitu menyampaikan kabar gembira, selalu digunakan untuk perkara yang menggembirakan dan juga bermanfaat. Tapi bila digunakan untuk sampaikan kabar gembira, untuk azab yang pedih, ini adalah satu yang menakutkan sebenarnya. Sebab Allah SWT memberikan ancaman untuk orang yang masih lagi menolak wahyu. Tapi ada pengecualian untuk orang yang buat kebaikan dan juga orang yang beriman dan buat kebaikan, yang mana mereka akan dapat ganjaran yang tidak putus. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Tapi orang yang beriman dan beramal soleh, mereka beroleh pahala balasan yang tidak putus-putus. Jadi di sini adalah pengecualian yang Allah berikan kepada orang yang beriman dan juga beramal soleh, yang mana mereka akan mendapat pahala yang berterusan di hari akhirat. Ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak putus-putus. Dan apa antara maksud ajrun ghairu mamnun? Kata Imam Ibn Ashur, maksudnya adalah anna ajrahum sururun lahum la tashubu ghaibatu qadar. Yang mana kalau mereka dapat ganjaran kegembiraan pada hari akhirat, kegembiraan itu tidak akan pernah sekali-kali pun dicemari dengan kesedihan ataupun kesusahan. Sebab apa? Sebab orang yang dapat nikmat ghairu mamnun ini, nikmat yang tidak putus-putus ini, tidak akan pernah merasai nikmat itu terputus kan. Itu maksud ajrun ghairu mamnun. Dan ini nak menggambarkan betapa indahnya sekali lagi Allah nak membangkitkan rasa nak buat kebaikan juga nak beriman, yang mana kalau dapat apa saja ganjaran di hari akhirat, syurga, kesenangan, itu adalah pahala ataupun ganjaran yang tidak akan pernah putus pun daripada orang yang menerimanya. Lepas kita dah lihat ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada orang tidak beriman, surah ini diakhiri dengan satu
teguran yang ataupun satu seruan yang lembut kan. Yang mana orang yang buat kebaikan dan juga beriman, dia akan menerima kebaikan yang berterusan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey. Sebenarnya ada banyak benda lagi yang saya tak dapat nak sentuh pada sesi yang singkat ni sebenarnya, dan tapi secara umumnya inilah gambaran umum untuk surah ni. Bagaimana Allah SWT bawa kita untuk melihat perjalanan panjang kan, daripada awal sampai akhir kan, daripada permulaan hari akhirat, daripada kesusahan yang manusia rasa, kemudian lihat bagaimana balasan. Jadi selepas kita dah faham ni, kita akan nampak satu perkara ialah Quran ni sentiasa berkesinambungan antara ayat dengan ayat dia. Tidak ada satu benda yang terpisah pun. Kalau kita baca, kalau kita rasa soalan tidak ada kaitan antara ayat dengan ayat, sebenarnya dia ada hubungan dia. Macam tadi kan, saya pun baru buat kelas ni, saya pun baru tahu punya itu hikmahnya kenapa Allah bersumpah dengan matahari terbenam, kenapa Allah bersumpah dengan malam. Rupanya nak mengisyaratkan tentang akhirat juga, tapi Allah menggunakan cara dengan mengajak kita untuk merenung apa yang kita ada di sekeliling kita. Dan ada satu lagi, satu poin terakhir di sini. Okay, sampai kat sini, sampai kat ujung ni kan, kita akan nampak balik yang saya sebutkan tadi, apa tema surah ni? Iman dan juga amal soleh sebagai bekalan untuk hari akhirat. Agak-agaknya sampai tak tujuan tu, surah tu kan, untuk menggalakkan kita untuk buat kebaikan. Sampailah kan, sebab kita dah ditunjukkan keadaan akhirat macam mana, keadaan orang yang terima buku ke tangan kanan macam mana keadaan orang yang terima dari belakang, dan kemudian penyesalan dia, jeritan dia kerana dia menyesal dan juga mengharapkan kehancuran. Jadi itu sepatutnya membawa kita kepada tujuan surah ni, yang mana ialah untuk menggalak kita supaya membuat persiapan untuk menghadapi hari itu. Allah alam bisawab. So saya harap ini bermanfaatlah untuk semua. Dan kalau ada soalan, boleh tanya di sini, dan juga boleh juga tanya nanti di grup saya, di grup di WhatsApp. Saya akan kongsikan untuk siapa yang tak dapat link untuk masuk di situ, dan juga untuk boleh berdiskusi juga kalau soalan untuk bertanya. Dan alhamdulillah, saya kena stop recording dulu supaya tak terlalu panjang. Jadi terima kasih semua yang bersama. InsyaAllah minggu depan kita akan teruskan dengan surah Al-Buruj, dan makin lama surah akan makin pendek lah. Dan bila makin pendek, sebenarnya kalau dari segi huraian dia akan makin panjang. Bila makin pendek ni makin banyaklah benda yang boleh sentuh kan. Tapi untuk surah yang macam Al-Insyiqaq, kemudian Mutaffifin, dengan waktu kita ada, ini saja ruang yang boleh kita gunakan untuk merenunginya. Dan kalau ikut dari tafsirnya, banyak lagi benda yang kena sentuh. Tapi kita pilih berapa yang kita boleh jadikan pelajaran. Dan mungkin ada peluang lain untuk akan datang, untuk kita buat mungkin sesi lebih intensif. Ini tak cukup intensif lagi sebenarnya. Kalau nak bedah lagi dalam sebenarnya, ada banyak lagi bahasan lain dari sudut akidahnya, dari sudut kaedah tafsirnya. Tapi itu mungkin untuk akan datang kalau ada peluang untuk lebih mendalam lagi. Tapi saya rasa untuk permulaan ini dah cukup kot untuk kita menghargai Quran. Kita tengok surah Al-Fil. Kalau Al-Fil lagi lah, surah Al-Fil kait dengan sejarah pula apa yang berlaku pada zaman sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW kan. Okay, jazakumullah khair. InsyaAllah kita akan teruskan lagi pada minggu harapan, waktu yang sama, untuk surah yang baru pula. Doakan semoga ada pemudahkan sampai ke hujung surah Juz Amma ni. Yang macam sprint dah, itulah. Memang kena kejar untuk habiskan. Supaya saya tak nak. Sebelum ni ada sampai surah An-Nazi'at kot, sampai 2 siri kan. 2 siri tu tak best lah sebab terpecah kan. So better kejar je, habiskan. Kalau rasa tak jelas, nanti boleh dengar rakaman untuk lebih memahaminya balik kan. Kalau sampai ambil nota pun, boleh dengar balik untuk buat nota. Okay, terima kasih semua. Jazakumullah khair. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Sekejap. Saya nak kena stop recording.